disebabkan you all kat luar sana ni yang tak cari ilmu dengan KLS ni, you tak buat room rental, mereka ni kena duduk dalam kemah. Siapa yang you all nak salahkan? Government ke? Masyarakat ke? Ekonomi? You all pernah dengar tak? Atau you pernah tengok orang buat sewa kemah dalam rumah? Siapa salah tu? Kalau kita nak tunding jari, kita cakap, oh, landlord ni gila duit, tak berhati perut. Tapi kenapa yang menyewa okey je? Yang mengata tu bukan yang menyewa, tapi yang menyewa ni memerlukan. You all kena tanya, kenapa sampai tahap macam ni? Salah you all lah. Kenapa salah you all? You all ramai dekat luar sana mengata je. Tapi you tahu ke, budak-budak muda di luar sana sekali graduate berjuta-juta orang tau. Diorang ni gaji berapa baru keluar? Gaji bawah 2,000 tau. Bawah 3,000. Mana mampu mereka ni nak pergi sewa yang mahal-mahal. You all lah kena buat bilik yang mampu untuk mereka ni. Apa kata you all datang kelas KLS, kita belajar macam mana kita nak buat room rental. Kita kena bela nasib kita punya anak-anak muda ni. Mungkin anak-anak muda ni anak kita. Disebabkan you all kat luar sana ni yang tak cari ilmu dengan KLS ni, you tak buat room rental, mereka ni kena duduk dalam kemah. So, apa salahnya? You all datang kelas, scan QR code sekarang ni, okay? Datang kelas, belajar buat room rental supaya mereka ni ada banyak choice untuk duduk bilik sewa. Tak adalah nak kena pilih kemah tu juga disebabkan you all tak buat. Okay? Jom datang kelas.